Mama kalau gaduh dengan papa, kita orang silent treatment. Kadang-kadang je korang contohkan kalau dia menjerit dengan aku kan, dia kan suka macam kadang-kadang kan dia macam auto tau korang, macam pop mulut. Sebab dia suka bebel, itu macam auto. Sebab dia bukannya balasan tadi macam kita macam pressure bebel kan, tepuk turun mulut dia. Macam tu korang. Kalau balik kampung korang kan, daripada rumah sampai ke kampung, tak berhenti dia membebel. Tak berhenti dia membebel. Aku tak tahan mulut ni korang. Bukan biasa-biasa dia boleh sabar dengan dia korang. Aku je boleh sabar dengan dia. Kalau dia bebel, dia semua dia ungkit korang. Dia ungkit semua. Daripada kau boleh beranak sama kau beranak pun dia ungkit. Gitu. Apa hari kalau aku mengamuk kan, yang sabar. Kalau aku mengamuk, dia sabarkan aku. Tapi kalau dia mengamuk, aku sabarkan dia, marah aku balik. Gitu korang. Kita sini, dia ambil. Aku kalau mengamuk, yang sabar. Macam tu korang. Betul. Aku kalau mengamuk, macam rasukan dia pegang aku yang sabar. Tapi kalau dia mengamuk, aku pegang dia. Tapi aku pegang, betul lah tenaga aku tak kuat kan. Macam tu korang. Dia mengamuk tak apa. Aku kalau mengamuk, dia pegang-pegang. Tapi aku mengamuk. Aku kalau mengamuk, orang lari korang. Aku memang jarang mengamuk. Sekali aku mengamuk, dia macam tu korang. Kena dengar pepatah Mama ya. Okey, Mama ni korang jarang mengamuk. Papa hari-hari mengamuk. Papa mengamuk hari-hari. Tapi dia mengamuk hari-hari, orang tak heran. Tapi aku ni kadang aku tak faham. Kadang aku mengamuk sekali, kerja tak boleh berhenti. Faham tak? Dia mengamuk hari-hari, orang tak heran. Tapi Mama kan jarang mengamuk. Sekali aku mengamuk, kerja terasa hati, terus tak nak berhenti. Aku tak faham kenapa aku marah sekali nak kena berhenti. Kan? Ya. Orang-orang jarang mengamuk. Ni sekali dia mengamuk, sentak semua orang. Tersentak semua orang.